Ada tak yang suka makan tak nanas tapi tak suka inti tengah dia tu? Hari ni kita akan buat tak ada nanas. Tak ada nanas, tak ada inti. Tak nanas ni favourite aku. Cumanya aku tak berapa suka inti nanas tu sebab selalu sangat dapat yang masam. So setiap kali makan, aku akan asingkan makan biskut je. Untuk resepi tak ada nanas, hampa perlukan 250 gram pure butter, 2 tablespoon susu pekat, 2 tablespoon gula caster. Tak perlu apa-apa mixer, just pukul pakai tangan sampai sebati. And then, masukkan 2 biji telur kuning dengan 1 teaspoon esen vanila. Untuk bahan-bahan kering, masukkan 3 cawan tepung gandum. Bahan-bahan kering ni kena ayak dulu tau. Barulah tekstur tart kita smooth, tak ada ketulan tepung. Ayakkan juga setengah cawan tepung jagung, 2 sudu tepung custard dengan 1 teaspoon garam. Kalau guna salted butter, garam tak payah letak. Tepung tadi tu, masukkan sikit-sikit, lepas tu kacau. Ambil dough tak nanas tu, masukkan dalam acuan tart and test dulu. Kalau dah cun cantik, boleh teruskan ke next step which is menggulung. Aku gulung tart, tak adalah lawa macam pro-pro bakers yang lain. Tapi for the first time buat and jadi, I'm so impressed with myself, you know. Tangan aku pula berseni macam mana kan? Aduh. Aku buat saiz tak ada nanas ni tak kecil tak besar and jangan tebal sangat lah. Sebelum nak bakar, sapu sikit dengan kuning telur. Bakar dalam oven suhu 150 dalam 20 ke 30 minit. Ikut oven masing-masing. Nak tahu cookies tu dah masak ke belum bila bawah dia keperangan macam ni. And siaplah kita punya tak ada nanas ataupun tak ada inti. Masa bakar tadi sangatlah wangi. Tips dia pakai pure butter tau. Kalau hampa suka yang jenis ada jam nanas tu, boleh je nak letak masa menggulung tu. Method dia semua sama.